Tahukah anda, sebelum Facebook menjajah dunia, Friendster adalah raja segala media sosial bagi generasi milenial. Zaman itu, sesiapa yang masih setia dengan MySpace selalunya sudah dianggap sebagai Tok Aki atau Tok Ngah yang ketinggalan zaman. Pakcik dan makcik kita dahulu sebenarnya sangat gigih ke pusat cyber bukan bertujuan bermain permainan video, tetapi sanggup membayar RM1 semata-mata mahu memuat naik sekeping gambar yang diambil dari sudut atas kepala supaya nampak comel kote. Mereka juga gigih belajar asas pengaturcaraan hanya untuk meletakkan lagu latar dan penunjuk tertikus yang canggih sehingga profil menjadi sangat berat dan sangkut untuk dibuka oleh orang lain. Paling kelakar, habis semua orang dorang nak add as friend mana profil picture yang nampak elok dan cantik. Entah realitinya, wajah gadis tu barai macam langsui. Paling musibat, ada kawan yang nak pinjam PC open kita sekejap semata-mata nak cek DM gadis langsui tadi, sementara kita tengah buat analisis taktikal Ragnarok sambil merokok di luar sisi. Menjelang April 2026, Friendster dikabarkan kembali semula. Namun, kita tidak lagi mampu bergambar sakan seperti dahulu kerana masalah keguguran rambut yang kronik sehingga kelihatan seperti syaitan gondol dan badan Ira Snorlax.